Ada sebuah lagu yang penuh dengan misteri. Bukan sekadar lagu rakyat, di sebalik iramanya yang lembut, tersimpan kisah gangguan makhluk halus, puteri laut dan upacara pemujaan masyarakat Melayu zaman dahulu. Inilah dia kisah Ulik Mayang. Sebelum saya mulakan cerita, jangan lupa subscribe dan tonton video ni sampai habis. Ulik Mayang berasal dari negeri Terengganu, iaitu negeri yang paling sinonim dengan laut. Pada zaman dahulu, masyarakatnya bergantung hidup sepenuhnya kepada hasil laut. Ketika itu, nelayan turun ke laut tanpa bantuan teknologi moden. Bagi mereka, laut bukan sekadar air, tapi alam yang ada penghuni. Ulik Mayang bukanlah sekadar lagu yang dijadikan sebagai hiburan, tapi ia adalah lagu ritual yang digunakan dalam upacara perubatan tradisional untuk merawat pesakit yang dipercayai dirasuk ataupun diganggu oleh makhluk halus. Menurut cerita lisan, Ulik Mayang ini berasal dari sebuah kisah tentang sekumpulan nelayan yang turun ke laut untuk menangkap ikan. Ditakdirkan mereka diuji dengan ribut taufan yang menyebabkan mereka karam dan terdampar di pesisir pantai. Mereka semua pengsan dan terbaring di pesisir pantai. Tapi seorang demi seorang mula sedarkan diri. Tapi ada seorang nelayan muda ni masih pengsan dan tak sedarkan diri. Malah dia dianggap telah meninggal dunia. Badannya lemah, pandangan matanya kosong, tapi nafasnya masih berfungsi. Maka sekumpulan nelayan ni pun membawanya pulang untuk dirawat. Orang kampung percaya nelayan muda ini telah disukai oleh puteri laut. Maka seorang bomoh dipanggil untuk menjalankan upacara Ulik Mayang. Tujuannya adalah untuk memujuk puteri laut ini yang dipercayai sedang menyimpan dan mengurung roh nelayan muda ini supaya melepaskan roh nelayan muda ini untuk kembali kepada jasad asalnya. Maka bertarunglah bomoh dengan puteri laut. Semasa pertarungan ni berlangsung, bumi bergegar dan laut bergelora, suasana yang amat menakutkan, menyebabkan puteri laut ini menyeru 5 lagi saudaranya untuk membantu menewaskan bomoh ni. Kini, puteri laut ada 6 orang melawan dengan seorang bomoh. Bumi yang tadi bergegar makin dahsyat gegarannya. Laut yang tadi bergelora makin berganda geloranya, menyebabkan muncul lagi seorang puteri, iaitu puteri ketujuh yang bernama Puteri Sulung. Puteri Sulung adalah puteri yang paling tua di kalangan keluarga puteri laut ni. Bukan sahaja yang paling cantik, bahkan dia yang paling berfikiran matang. Dia sedar adik-adiknya telah melakukan kesalahan. Bomoh merayu kepada Puteri Sulung agar memujuk adik-adiknya supaya membebaskan roh nelayan muda ini untuk kembali kepada jasad asalnya. Maka Puteri Sulung pun setuju untuk bantu. Puteri Sulung kata, roh nelayan muda ini ketika ini sedang dikurung dan merayau-rayau di alam bunian. Ku tahu asal usulmu. Itulah kata-kata Puteri Sulung, dan Puteri Sulung juga memerintahkan yang datang dari laut kembali ke laut, yang datang dari darat kembali ke darat. Maka sembuhlah nelayan muda ini yang tadinya tidak sedarkan diri. Dipercayai roh nelayan muda ini telah dikembalikan oleh salah seorang puteri laut. Bomoh dan para nelayan berterima kasih kepada Puteri Sulung yang sudi membantu. Mereka menyampaikan sembahan nasi berwarna kepada Puteri Sulung. Sembahan nasi berwarna itu adalah salah satu upacara yang diamalkan sebelum kedatangan Islam. Ia adalah sebagai tanda terima kasih dan terhutang budi kepada semangat laut. Selain itu, ia juga dipercayai sebagai persembahan kepada penunggu laut supaya nelayan-nelayan yang turun ke laut untuk menangkap ikan tidak diganggu. Maksud di sebalik lirik lagu Ulik Mayang ini, contohnya, Ulik Mayang ku ulik, ulik dengan jala, jemala. Ulik itu membawa maksud menggoncang ataupun menghayun. Mayang pula bermaksud bunga kelapa atau pinang ataupun kabung. Ia adalah simbol kepada kehidupan dan roh. Ia merujuk pada ritual pergerakan menghayunkan mayang sambil membaca mentera.
Lirik seterusnya, sambut dayangku sambut, sambut dengan jala jemala. Dayang di sini bukanlah bermaksud orang biasa. Dayang ini bermaksud makhluk bunian yang menjadi pengiring kepada puteri laut. Dalam lirik ni juga ada menyebut puteri 2, puteri 4, puteri 6 dan puteri 7. Dipercayai dalam alam gaib ni juga menggunakan sistem hierarki dan kasta. Semasa pertarungan antara puteri-puteri laut dengan Bomoh, dipercayai puteri lapisan bawah yang hadir dulu, iaitu puteri 2, kemudian puteri 4, kemudian puteri 6, diakhiri dengan puteri 7. Tapi persoalannya, mana puteri 1, mana puteri 3 dan mana puteri 5? Kenapa ketiga-tiga puteri ni tak disebut dalam lirik? Semua ni nombor ganjil ni. Pembacaan yang saya temui, puteri 1, puteri 3 dan puteri 5 dikatakan ketika itu berada di alam kayangan, dan ada juga versi yang menyebut ketika itu mereka berada jauh dari tempat kejadian. Ada satu lagi versi yang saya jumpa menyatakan puteri 1, puteri 3 dan puteri 5 ni adalah puteri-puteri yang ganas dan sangat bahaya. Sebab itulah mereka bertiga ni tidak diseru semasa upacara ulik mayang. Takut perkara yang lebih buruk dan lebih mudarat akan berlaku. Dan ada satu lagi versi yang saya jumpa, dan ini pendapat yang paling terpencil, mengatakan puteri 1, puteri 3 dan puteri 5 tidak dimasukkan dalam lirik supaya lagu ulik mayang ni tidak sempurna. Takut-takut orang yang menyanyi dan mendengar lagu ulik mayang dengan lirik yang sempurna ni menjadi pula mentera ulik mayang ni. Kalau kalian perasan, angka 7 ni selalu digunakan dalam kisah-kisah budaya Melayu. Contohnya, 7 petala langit, 7 petala bumi, 7 hari dan 7 lapisan alam. Menurut kepercayaan, angka 7 ni dianggap angka yang paling sempurna dan yang paling berkuasa. Sebab itulah dalam kisah ulik mayang ni, puteri yang paling berkuasa, paling cantik dan paling berfikiran matang adalah puteri ke-7, iaitu Puteri Sulung. Dalam kisah Mahsuri pun ada sebut angka 7 ni. Kalau belum tonton episod Mahsuri, boleh klik link di ruang description. Ulik mayang bukanlah sekadar nyanyian. Ada bahan-bahan yang diperlukan. Ada juga gerak tari yang disertakan dengan bacaan mentera. Tapi hari ini, ulik mayang hanyalah dipersembahkan sebagai lagu kebudayaan, lagu warisan dan persembahan seni. Persoalannya, kenapa lagu ulik mayang ni masih terasa seram? Dan ada yang mendakwa meremang bulu roma setiap kali mendengar lagu ulik mayang ni. Adakah ada rahsia yang tertanam di sebalik lirik dan irama lagu ulik mayang ni? Kalau korang ada versi lain ataupun info tambahan tentang kisah ulik mayang, sila kongsikan di ruang komen dan minta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan fakta. Terima kasih kerana menonton video ni sampai habis. Jangan lupa share, like, follow dan subscribe. Jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.